Hai, dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda macam mana nak lakukan pendaftaran brand partner. Apa yang anda perlu lakukan, anda perlu pergi ke asiaglobal.com and then pergi ke virtual office dan kemudian log in ke dalam virtual office anda. So ada dua cara bagaimana anda boleh melakukan pendaftaran brand partner ini. Cara yang pertama adalah immediately bila anda masuk ke dalam virtual office, anda akan nampak dashboard seperti ini dan anda scroll ke bawah dan anda akan nampak enroll brand partner ni. Dan anda klik di sini dan dia akan bawa anda kepada page pendaftaran ini. Dan cara yang kedua yang anda boleh lakukan adalah, cara kedua ini adalah cara yang saya lebih prefer, saya pilih sebab ia lebih selamat dan kita boleh tentukan bahawa pilihan dan kedudukan brand partner yang kita enroll tersebut kita daftar pada tempat yang betul. So saya lebih suka cara yang kedua ini. Cara yang kedua adalah anda pergi ke menu di sebelah kiri dan anda scroll down ke report dan anda scroll down dan pergi ke binary tree placement. Dan ini adalah binary tree anda. So kita nak mendaftar brand partner ini based on position yang kita pilih, sama ada kita nak daftar mereka di sebelah kiri ataupun nak daftar di sebelah kanan. So dalam contoh ini disebabkan brand partner ini masih baru, di sebelah kiri dan sebelah kanannya tidak ada brand partner yang lain. So senang untuk kita lihat position available di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Tetapi nanti after a while, mungkin selepas setahun, bila anda nak daftar orang baru, kita hanya boleh meletakkan orang itu di position available di sebelah kiri ataupun position available di sebelah kanan. So bila dah ramai orang di sebelah kiri, dah ramai orang di sebelah kanan, susah untuk anda melihat position available tersebut. So the fastest way adalah anda pergi ke bottom left of anda punya position ini ataupun bottom right, klik dekat situ, jadi automatically dia akan bawa ke position yang bawah sekali di sebelah kiri ataupun position yang bawah sekali di sebelah kanan. Bila kita nak daftarkan brand new partner ke dalam kita punya binary tree, kita hanya boleh letakkan mereka di position available sahaja, sama ada di kiri dan di sebelah kanan. Dalam contoh ini, katakanlah kita nak letakkan mereka di sebelah kiri. So kita klik position available sebelah kiri ini dan dia akan bawa kita ke page yang sama seperti kaedah yang pertama tadi. So kalau anda ingin daftarkan orang di negara yang sama anda mendaftar, contohnya dalam kes ini brand partner ini berdaftar di Malaysia dan dia juga nak enroll orang di Malaysia, so kita terus shop here. Tetapi kalau anda nak daftarkan brand partner baru itu daripada negara yang bukan Malaysia, maka anda pilihlah negara di mana mereka berada. So, kita ada banyak pilihan negara. Katakanlah mereka ini berada di Singapura. You pilih Singapura and tekan shop here. Okay, dan dia akan bawa ke page Singapura untuk produk Singapura dan pendaftaran di Singapura. So, dalam contoh kita ni, kita nak daftar di negara kita Malaysia, so kita just stay dekat kita punya page ini. Sebelum anda teruskan, anda kena pilih delivery method. Macam mana cara anda untuk terima produk tersebut daripada Asia Global. Pergi ke sudut kanan sebelah atas, anda nampak gambar lori ataupun truk, klik di situ. Ada dua pilihan, sama ada anda ingin ship direct terus ke rumah anda ataupun nak pergi pick up dekat office di Bangsa. So setelah anda pilih delivery method, okay, anda tutup. Satu perkara yang selalu saya lakukan sebelum saya pergi ke next step, saya akan tengok dekat bahagian atas ni yang ada sponsor name dengan binary sponsor. Kita tengok position tu betul tak? Dekat sini kita boleh confirmkan sama ada sponsor name itu betul dan juga position kita itu berada di position yang betul. Selalunya saya akan screenshot bahagian ini dan saya akan simpan sebagai bukti just in case kalau ada technical error berlaku semasa pendaftaran. Ada 3 langkah simple untuk mendaftarkan brand partner. Nombor 1, step yang pertama anda kena pilih produk. Step yang kedua, anda kena set subscription ataupun pembelian ulangan, kita set secara automatik supaya pembelian itu berlaku secara automatik setiap bulan. Dan langkah yang ketiga adalah check out, di mana kita nak melakukan pembayaran. So sekarang ini kita berada di page langkah yang pertama di mana kita kena melakukan pemilihan produk. So ada beberapa pack yang telah disediakan oleh syarikat untuk memudahkan kita melakukan pendaftaran dan pack-pack yang tersedia ini adalah pack yang sudah tersedia dengan diskaun-diskaun yang tertentu. So dalam contoh ni katakanlah
brand partner ni dia nak daftar dengan essential pack 150 PV. So kita klik add to cart, kemudian kita tekan button next dekat bawah sebelah kanan dan dia akan bawa kita ke langkah yang kedua. Langkah kedua ni adalah untuk kita lakukan subscription untuk pembelian pada bulan hadapan. So kita nak siap-siap pilih produk mana yang nak dibeli untuk aktifkan akaun kita pada bulan hadapan. So dalam contoh ni saya pilih satu kotak Redox 100 PV, kita tekan add to cart, lepas itu kita tekan button next dan dia akan bawa kita ke langkah yang ketiga. So langkah yang ketiga ini di mana kita kena isikan informasi-informasi yang berkaitan. Tetapi sebelum itu, jika anda ada discount code promo 10%, maka anda masukkanlah discount code anda itu di sini, dekat bahagian promo codes ni, di mana anda boleh bagi 10% off ataupun 10% discount kepada new brand partner tersebut. Bila anda dah masukkan kod, tekan apply, maka anda lihat discount code itu sudah diaplikasikan dan kita nampak penolakan ataupun ada discount diberikan kepada package essential tadi. Dan di sini saya nak terangkan juga untuk brand partner baru, mereka ada peluang untuk membeli produk sampel pada harga 50% diskaun. Ini hanya untuk pendaftaran yang pertama. So kita galakkan kalau mereka-mereka yang serius nak buat bisnes, mereka perlu ada sampel. Mereka boleh beli sampel Renew 28 ini dengan harga 50% diskaun. So dalam contoh ni saya nak addkan Renew 28 punya sampel ini kepada pembelian pertama ini. So kita add to cart. Kemudian kita add juga sampel Redox Gold. Selepas itu anda isikan email address mereka. Pastikan anda gunakan email address yang betul sebab ini sangat penting untuk pembayaran bonus. Kemudian masukkan nama pertama dan last name. So selalunya kalau dekat Malaysia, nama pertama kita ada bin dan juga binti. So letakkan bin ataupun binti tu pada kolom first name ni. Contoh Ali bin Abu. So macam tu cara kita mengisikan first name dengan last name tersebut. Kemudian isikan mereka punya phone number, alamat mereka dan juga jangan lupa isikan zip code dan kemudian tekan save address. Kemudian kita tekan continue to check out. So ini adalah langkah yang terakhir di mana kita perlu masukkan detail pembayaran kita. Masukkan anda punya credit card ataupun debit card number, expiry date, security code dan juga nama yang tertera pada kad jika ada. Kemudian billing address dan juga kemudian billing address kalau sama dengan shipping address biarkan di situ. And then di bawah sekali ni masukkan anda punya tarikh lahir. Kemudian masukkan anda punya IC number. 12 digit IC number tersebut. Format dia mestilah seperti ini. Dash, dash, dash. Baru sistem akan terima kalau kita isikan IC number format yang sebegitu. Kemudian create username, kemudian create password and then confirm password yang sama. Kemudian tick kotak ini. Setelah anda cek semua informasi ini betul dan tepat, maka anda tekan check out button ni. Kemudian anda akan terima notifikasi OTP daripada bank anda untuk anda approve pembelian ini. Dan selepas pembelian ini approve, maka anda akan terima resip seperti ini yang mengatakan pendaftaran sudah berjaya. Dan pada resip ini ada tertera order number, ID number dan information penting tentang pendaftaran tersebut. So anda boleh gunakan untuk claim produk dekat office kalau anda pilih delivery method tadi adalah pick up dekat office. Sekian, terima kasih.